Hmm. Okey, assalamualaikum saya Mu. Hari ni habis mari dekat Sabah Fried Chicken, Bandar Baru, Pasir Putih. Let's jom saya Mu, let's jom. Okey, saya Mu, inilah kedai dia, Sabah Fried Chicken. Dia betul-betul berhadapan dengan Eco Shop deh. Dalam kedai dia tu memang betul luas saya Mu. Selesa, memang betul selesa, luas, bersih. Memang berhati sini saya Mu. Mari dengan family. Oh, memang betul-betul selesa. Hai, selamat datang. Hai. Adik nak tanya dekat Sabah Fried Chicken ni gapo gak special? Air kita 3 yang lapis seketul. 3 yang lapis ketu. Lepas tu gapo lagi dik ada sini? Hot special juga kita ada burger. Burger Okey. masing-masing kita ada. Oh. Oblong ada, burger kambing ada, burger drumstick pun ada. Nasi lemak pun ada. Kalau rasa nak makan nasi, kita boleh makan nasi lemak. Okey, saya mau tengok atas tu menu-menu dia tu macam-macam jenis menu ada saya mau. Okey, saya mau tengok ni, ayam goreng dia ni. Ayam goreng dia memang betul-betul besar saya mau. 3 yang lapis ketu. Saya mau tengok tu. Sekali dia goreng saya mau tengok. Oh, berhati. Memang betul comel dia goreng. Ayam goreng dia siap dah. Oh, comel saya mau. Tengok ayam goreng dia tu memang betul-betul crispy molek. Dah lah besar-besar. Berhati, memang betul-betul berhati ya. Okey, assalamualaikum saya Mu. Hari ni abang mai dekat Sabah Fried Chicken, Bandar Baru, Pasir Putih. Saya Mu bertengok menu atas meja ni memang sangat-sangat meriah saya Mu. Jadi saya Mu, abang tak tahan dah. Abang nak makan nasi lemak dia. Saya Mu tengok nasi lemak dia. Air dia tu besar saya Mu tengok tu. Kita tengok dulu sambal nasi lemak dia. Sambal nasi lemak dia saya Mu tengok comel. Kita cuba dari ni saya Mu lalu. Oh, tu tengok tu. Abang dek guys, saya Mu boleh tengok air dia memang betul-betul besar saya Mu. Abang nak terlalu saya Mu. Itulah abang ya. Air dia memang betul-betul sedap. Okey, ni abang nak terang dengan nasi lemak dia deh. Ayam goreng bersama nasi lemak dia. Tengok nasi lemak dia comel saya Mu. Bismillah. Telur dia bos putih tak Mu? Sambal dia jadi. Tapi hok betul-betul main peran dia ayam goreng dia saya Mu. Wow. Wow. Nasi lemak kena dengan ayam tahu ni saya Mu bagi puati. Memang betul-betul puati. Oh jadi ada oblong special saya Mu tengok tu. Daging tu tebal molek daging dia. Baik puati saya Mu. Wow. Daging tu bila habis kekoh berjuicy molek. Wow. Saya mau tengok daging hoyo bobo. Tu, tebal mana daging dia? Memang betul-betul puati saya Mu. Okey, ni abang nak terang pula ayam goreng dia deh. Saya Mu tengok ayam goreng dia tu memang betul-betul besar. 3 yang lapis saya Mu. Nak cari mana dengan harga setara ni. Tengok. Bismillah. Wow. Ayam dia sedap. Jadi ayam dia. Crunchy yo. Dia goreng crunchy, ayam dia tu masih berjuicy dalam saya Mu. Lepas tu dia ada coleslaw juga deh. Saya buat coleslaw dia. Jadi okey saya Mu.
menu hak abang makan dekat Sabah Fried Chicken ni ke. Memang betul-betul kombinasi yang sempurna saya mu ni. Bagai boh.